Mana boleh curi? Okay, hari ni kita nak main rakan serumah Couple quiz. So, saya akan start dulu. Okay, dah kahwin kan? So, kita tengok Patah ingat ke tak? Saiz kasut Patah 8.5 ke 9. Mira? Dia cakap apa? Okay, tadi dia tanya saiz kasut Saiz kasut 6.5 ke 7. Saya punya saiz kasut 9.5. Kadang-kadang 10.5. Minuman kegemaran. Saya suka Americano. Dia suka ais latte. Minuman kegemaran saya ais latte. Minuman kegemaran dia kopi. Baju apa yang first time kita jumpa? Warna dia. Patah pakai topi. Okey. Lepas tu Patah pakai warna biru. Jeans. Okey. Mira punya. Mira pakai jeans juga. Warna biru juga. Okey. Okey dah. Mana boleh curi? Baju first time jumpa. Warna baju first time jumpa. First time jumpa ya. Konsert lah. Saya pakai baju grey. Dia pakai baju putih. Kan? Kita nak review jawapan. Okey, yang pertama, saiz kasut pasangan. Okey, kita start dengan Mira. Mira 7. Saya cakap tadi 7.5. Okey lah, adalah juga 7. Tak okey. Berapa? 9.5. Saya cakap 8.5 ke 9. Okey lah. Terusnya, minuman kegemaran. Kopi. Saya sebut awak latte. Betul. Betul lah. Saya? Kopi. Americano, betul lah. Okey, seterusnya, warna baju first time jumpa. Saya pakai grey tadi saya jawab. Lah, kau tengok grey kan? Oh, pakai grey ke? Kan putih ke? Luar jeans. Dalam putih. Luar jeans ke grey? Biru. Kan? Seluar. Ha? Luar grey. Kan? Lah, tak ingat.